Satu masa Sayyidina Ali kena bunuh. Kumpulan Khawarij. Asal usul Khawarij ni, kalau kita tengok tahun dia lebih kurang pada tahun 950 Masehi sampai kepada tahun 961 Masehi. Khawarij ni timbul kali pertama pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ternyata terzohir dia, jadi zohir setelah peristiwa tahkim, iaitu ada satu peperangan sesama Islam kita, sesama sahabat, peperangan Siffin pada tahun 957 Masehi antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan sahabat seorang lagi, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali jadi khalifah dan Muawiyah adalah satu gubernur di negeri Syam. Punca-puncanya iaitu timbul perselisihan kerana Sayyidina Uthman bin Affan kena bunuh pada masa tu. Lalu itulah waris dia iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan ni minta kepada khalifah iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk mencari siapa hak bunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Kalau mau tidak jumpa, tak boleh juga siapa lagi bunuh dia. Lepas pada tu suasana keadaan pada masa tu jadi kau gelak, kau keruh, jadi faham kau salah faham, hingga kata timbul satu peperangan iaitu peperangan Siffin. Dan juga nama Khawarij ni ambil asal dia daripada kalimah Arab iaitu kalimah kharaja, makna kata keluar. Gapo keluar ni? Iaitu merujuk pada tindakan orang hak keluar daripada barisan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masa tu ni peperangan Siffin antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Muawiyah satu ketika kena berhenti sementara. Jadi Ali pun suruh tentera dia berhenti sementara. Tetapi ada segolongan daripada tentera Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tu tak puas hati dengan arahan, dengan perintah daripada ketua dia minta keluar daripada kumpulan ataupun tentera-tentera Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan keluar situ panggil kata orang hak tak turut perintah Sayyidina Ali jadi Khawarij. Sebab di situlah ada kerana kata mereka ni tidak setuju dengan keputusan bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menerima seolah kata minta berhenti sementara waktu bagi peperangan ni. Minta berhenti dulu. Kerana kata hak ni Islam sama Islam pakat perang. Apabila Islam sama Islam pakat perang ni, jadi orang hak mati Islam juga. Sama-sama sahabat hak wis duk kenal, duk kecek, duk buah dah. Tetapi mari perang kali sampai mati ramai. Hak Khawarij ni tak puas hati. Tu maka mereka berlafaz kata la hukma illa lillah. Walaupun Sayyidina Ali sendiri tu buat hukum pun tak boleh buat kira. Dia kira kata Allah Ta'ala lah boleh buat hukum di situ. Teruskan perang ataupun kita nak berhenti sementara waktu, hak tu adalah di sisi Allah Ta'ala. Bukan di sisi manusia seperti nama Sayyidina Ali tak, bukan. Walaupun dia sebagai khalifah, sebagai ketua, sebagai pemimpin, tak kira situ. Semua ni hukum hak keluar tu kena turut Allah Ta'ala. Iaitu turut mana? Turut Al-Quranul Karim semata-mata. Ideologi bagi Khawarij ni ada gapo tu. Mereka ni secara ekstrim, mereka mudahkan mengkafirkan orang lain. Asal kata demo tak turut Al-Quran ataupun demo melanggarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, mereka dikatakan kufur. Yang kedua iaitu wajib memberontakkan. Wajib berontak ni wajib total, wajib lawan terhadap pemimpin yang dianggapnya zalim. Kalau siapa di sini makna kata Sayyidina Ali ni tak turut Quran lah. Walaupun Sayyidina Ali ni seorang khalifah, seorang sahabat Nabi, seorang menantu Nabi, seorang yang dekat sekali dengan Nabi. Tapi kalaulah Sayyidina Ali mari tak turut Al-Quranul Karim, kira kata Sayyidina Ali masuk orang yang zalim. Ideologi menolak sistem keturunan dalam pemimpinan. Orang nak jadi pemimpin, orang nak jadi khalifah tu bukan semata-mata kata kena anak orang tu dah. Anak khalifah akan jadi khalifah, cucu khalifah akan jadi khalifah pada masa depan dah. Kumpulan ni menolak terus. Faham cara mentah-mentah bagi teks Al-Quran. Apabila ayat Al-Quran mari, Al-Quran katalah lah tu lah. Tak boleh nak pergi kira kata nak pergi makna lain, nak pergi takwil kok tu, nak pergi takwil kok ni, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala mari gitu dah, kita kena makna gitu. Ini ideologi faham bagi kumpulan Khawarij.
Dan seterusnya kita tengok perlawan ni, Khawarij moden ni lagu mana. Jadi selepas daripada Sayyidina Ali tak berhenti dalam peperangan Siffin dah, maka Khawarij ni tak seteru dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lepas tu pergi dengan kumpulan Khawarij. Lepas tu Sayyidina Ali pergi ni dalam peperangan Nahrawan pada tahun 958 Masehi. Dalam kemenangan ni ada lagi mereka yang tetap melakukan perlawanan ni, hingga kata Wak Wiyadi kata Sayyidina Ali ni siapa kepada satu masa Sayyidina Ali kena bunuh pada tahun 991 Masehi. Orang hak bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni nama dia Abdul Rahman bin Muljam. Dia ni seorang tok guru Al-Quran dan satu ketika tu jadi wakil bagi kerajaan Islam di bumi Hijaz ni pergi ke Mesir. Untuk apa? Untuk jadi guru Al-Quranul Karim. Orang hak bunuh Sayyidina Ali ni orang hak ngapa Al-Quran, orang hak ngaji Al-Quran, ngajar Al-Quran. Ia kira kata Sayyidina Ali masuk dalam golongan yang zalim, boleh dia bunuh. Lepas pada tu Abdul Rahman sendiri pun orang bunuh Sayyidina Ali ni kena menghukumkan iaitu bunuh, hukum bunuh atas dia. Selepas daripada kena ikat gapo, ia pun mengaku tak ada gapo. Ia pun royak betul-betul lah kata dia bunuh Sayyidina Ali ni kerana berlaku masa peperangan Siffin masa dulu tu. Jadi tak puas hati situ, kena bunuh lah situ tu.